Assalamualaikum ya. Hari ini saya bersama dengan tukang masak dan juga carpenter untuk pating kancing. Ya, handyman je lah. Handyman dah, handyman. Belaga handyman kita ni raga macam hati. Nama dia? Nama orang panggil sini Nggut. Nggut. Nama orang Pahang. Nama orang Pahang Nama orang Pahang Nggut. Nama glamour. Macam kau juga orang panggil Pak Hitam sudahnya. Pasal kau putih sangat. Kayaknya tapi nama biasanya Harry lah. Okey, Harry. Okey, kita nak cerita dulu. Guna tempoyak. Macam mana cara guna dia? Nak penggunaan dia. Penggunaan dia mudah kan ni. Ni biasanya satu amount ni cukup untuk seekor ikan lah. Seekor ikan. Ya, lebih kurang dalam sekilo setengah. Macam tu potong 4. Jadi banyak mana paste ni, contohnya dah tuang dalam periuk, lepas tu bubuh air balik bagaimana sama banyak ni paste tu juga. Satu ni sebab satu. Satu dengan air. Lepas tu tinggal masuk je tu. Meledok, setting sikit rasa kalau ada rasa nak lebih masin, masam tubuh lah. Masam keping kan. Yang mana kurang tambah lah. Itu je lah untuk dari segi rasa je lah. Dari segi dia punya herbs dia dah cukup dah, rempah-rempahnya tu dah ada dah. Okey. Paste ni akan datang kalau aku kerah. InsyaAllah. Dah ada marketing. Jadi apa pandangan Nggut bila pating kancing dah ada unit media daripada syarikat perfilman? Bersyukur lah sebab ada pihak bantu nak luaskan lagi skop. Promosi jangan turun. Pasal dunia negara sekarang tak ada iklan, tak ada follow. Betul. Nak masuk iklan TV bayar agak tinggi. Betul. Nak masuk iklan khabar agak tinggi. Jadi sekarang ni orang negara mana-mana dia tumpukan dunia sosmed. Betul, sosial media lah paling mudah sekali. Platform paling ni lah orang kata yang paling jimat lah. Tapi orang main guna lagi. Tapi Nggut kena ingat kita bukannya YouTuber. Kita bukannya influencer. Kita syarikat filem dia je mudah sebelah. Syarikat yang nama mahir dalam bidang ni. Jadi apa yang Nggut nak bagi tahu pada budak-budak motor, pada customer yang ada tentang pating kancing? Terima kasih yang mana yang dah pernah makan sini, yang mana yang dah pernah try bawa family. Sebab sebelum ni kita orang tak ada promosi pun. Kebanyakannya kalau boleh tengok majoriti yang datang customer ni yang mana yang datang balik repeat punya customer. Dan yang baru tu biasanya kalau try sekali dia dah tak nak lah. Kita tak lain. Itu keduanya, and then mark to mark lah. Kita tak ada pakai promosi dia segi mana social media pun kita tak aktif. Tapi maknanya sekarang ni penting. Betul, tapi itulah satu platform yang paling orang kata up to date, sampai ke orang informasi semua. Yang paling capai dia punya objektif. Ya, betul. Okey, apakah pandangan Nggut bila kita syarikat filem menjadikan tempat ni sebagai hak filem? Jadi hak filem ni maksud dia untuk buat filem di sini. Untuk buat promosi apa pun di sini. Yang akan datang apa kalau untuk perfilman ke guna untuk sebagai hub macam center untuk orang buat apa-apa video shooting semua okey je sebab dia sedikit sebanyak membantu lah. Membantu dari segi aspek orang kata apa populariti dia tu kan. Orang pun boleh kenal, tahu kat mana ni. Dia sebab dunia sekarang tu mesti popular. Betul. Sekarang ni kita pun dalam progress juga tengah nak update kita punya landscape lah semua kawasan ni supaya bagi tempat bukan setakat kedai makan tapi tempat pusat pelancongan. Jadi sekarang ni dengan kita pating kancing dah dapat lebih dengan pelancongan, apa pandangan? Itu lagi lah betulnya maknanya memang lagi strong. Betul, mudahlah sikit. Lagi mana setapak dalam dah. Apa yang menarik di sini dia ada hotel rumah sakit Dia pun dengan progress yang buat dalam 90%. Dijangka bila boleh betul-betul 90% kalau seminggu lagi siap tu. Alhamdulillah. Dan seminggu lagi pula kita akan buat rakaman ni. Ya. InsyaAllah kita dengan insyaAllah lah dekat sini bukan nak jadikan satu orang kata selling point untuk Temerloh. Orang datang Temerloh nak pakai kapatin. Dia datang mari. Ya, nombor satu pergi sini. Keduanya maknanya nak jana ekonomi orang kampung jugalah dalam masa yang sama orang bila datang sini ada yang singgah-singgah gerai-gerai orang yang ada jual kat sini kan membantu ekonomi orang kampung dan itulah nak memajukan lagi kawasan lah. Yang penting sini jadi center. Betul. Maknanya yang paling bagus sekali sebut saja kampung Bangau Tanjung akan
meliputi semua. Ataupun sebut katin je dekat Malaysia ni, sebut katin je orang dah fikir nak ya. Bangan Tanjung atau dari Kancil. Okey enggak? Enggak tahu tak sekarang ni Kancil dapat anugerah Puan Ampil Malaysia. Oh, Tak lama dia punya CJ besar. Tempat orang bersiapi, bila Puan Ampil Malaysia ni kita diikhlas oleh lantungan. Dan kerjaan lagi. Dan lepas ni kita akan naik satu tahap lagi kepada tourism Malaysia. betul lah. Kita orang pun tengah nak keep up juga dengan kemajuannya lah, maksudnya infrastruktur untuk akomodik benda tu semua kan. Itu wajib. Sekarang ni tengah nak tambah tanda. Tempat orang nak berehat. Ya, betul. Persekitaran, kebersihan, parking. Betul. Bermaknanya apabila kami buat survey, hotel Kancil ni dah lengkap. Nak pakai kereta, nak makan, nak buat gathering. Agak-agaknya kapasiti ni berapa ratus orang boleh masuk? Sini, kalau situ 200. Betul. 200 tu dah kuat. Ha. Jadi kalau hari biasa pun tak. Tapi kalau set up macam ni lah 200, kalau boleh set up lebih lagi pun maksimum 300 lebih. boleh Kalau sampai lagi. luar ke sini kan. Kalau dah nak buat gathering. Bagi satu yang saya tengok sini, setiap kalau orang ramai ada rela juga. Ya betul. Okey. Untuk hari ni, mana tu cakap tadi, seminggu lagi mungkin siap. Ya insyaAllah. Kita akan buat rakaman selalu. Sana pula. Okey. Jadi untuk hari ni, alhamdulillah. Okey. Jadi orang dah tahu. Mana unit media daripada Syarikat Bina. Bukan budak YouTuber. Jadi kalau ada apa-apa idea pun boleh tampil. Okey, boleh. Okey, Okey, baik. terima kasih Okey. kerana sudi bersama sejenak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih.